Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir, apakah kemahiran paling asas yang kita perlukan untuk belajar apa-apa pun? Hari ini, kita akan bercakap tentang sesuatu yang menjadi macam tunjang kepada segala ilmu. Yes, asas literasi bahasa. Jom kita fahami sama-sama apa sebenarnya maksudnya dan kenapa ia sangat-sangat penting. Baiklah, mari kita mulakan dengan satu soalan yang nampak mudah. Bila kita sebut je literasi, apa yang terus muncul dalam kepala anda? Kebanyakan kita mungkin akan jawab, kebolehan membaca dan menulis. Betul tak? Tapi adakah ia semudah itu sahaja? Seperti yang akan kita lihat nanti, jawapannya jauh lebih menarik dari itu. Jadi, jom kita mulakan dengan melihat dulu macam mana konsep literasi ni sebenarnya lebih luas, lebih besar daripada sekadar membaca dan menulis. Ini dia takrifan utamanya. Jadi, literasi bahasa ni, ia bukan setakat pandai mengeja atau menyambung ayat tau. Ia tentang keupayaan kita untuk betul-betul memahami apa yang kita baca, mentafsir apa yang tersirat di sebaliknya, dan kemudian kita pula boleh menghasilkan teks kita sendiri dengan berkesan. Pendek kata, ia adalah tentang cara kita berfikir dan berkomunikasi. Cuba bayangkan macam ni. Literasi ni ibarat tapak asas sebuah bangunan. Tanpa tapak yang kukuh, bangunan ilmu pengetahuan kita, cara kita berfikir dan juga cara kita berhubung dengan orang lain, semuanya akan jadi goyah. Jadi, secara ringkasnya, literasi bahasa ni berdiri atas dua tiang utama. Yang pertama, literasi membaca. Ini tentang macam mana kita terima dan proses maklumat. Yang kedua pula, literasi menulis. Ini tentang macam mana kita susun dan kongsi maklumat. Kedua-duanya ni macam sepasang sayap, perlu seimbang baru boleh terbang tinggi. Sekarang, jom kita bedah siasat tiang yang pertama tadi dengan lebih dekat, menghurai literasi membaca. Apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita bila kita membaca sesuatu, kan? Membaca ni bukan satu aktiviti pasif tau. Ia bermula dengan kita kenal huruf-huruf dan simbol, tapi ia tak berhenti kat situ. Kita perlu gali lebih dalam untuk faham apa yang ditulis secara terus terang dan juga apa yang cuba disampaikan secara tersembunyi. Dan kemuncaknya, bila kita dah boleh guna maklumat tu untuk buat penilaian dan keputusan kita sendiri. Perkembangan kemahiran ni boleh kita tengok dalam 3 peringkat, macam naik tangga lah. Mula-mula, kita faham secara literal. Kita faham apa yang tertulis depan mata. Lepas tu, kita naik satu lagi anak tangga. Kita mula buat inference. Kat sini kita dah pandai baca antara baris. Cuba faham apa yang penulis tak cakap secara langsung. Peringkat paling atas sekali ialah pemahaman kritis. Kat sinilah kita dah mula bertanya kenapa, menilai hujah dan membentuk pendapat kita sendiri. Okey, kita dah tengok macam mana cara kita serap makna. Sekarang, jom kita beralih pula pada cara kita cipta makna, iaitu membina literasi menulis. Perasan tak ada dua perkataan penting kat sini, tujuan dan khalayak. Menulis ni bukan hanya pasal tata bahasa kena betul. Tulisan yang hebat sentiasa ambil kira. Untuk siapa saya tulis ni? Dan apa sebenarnya yang saya nak capai dengan tulisan ni? Nak jadi penulis yang baik, ada beberapa benda yang kita kena kuasai. Mestilah bermula dengan yang asas, macam ejaan dan tanda baca. Kemudian, kita belajar pula macam mana nak bina ayat dan perenggan yang mantap. Tapi yang paling penting ialah pastikan idea kita tu jelas dan senang untuk orang faham dari mula sampai habis. Dan macam mana kita nak pupuk kemahiran ni dari kecil? Sebenarnya, ia bermula dengan langkah yang sangat mudah. Contohnya, di sekolah, kanak-kanak mungkin hanya diminta tulis satu ayat ringkas berdasarkan sekeping gambar. Dari situ, sikit demi sikit, mereka akan bina kemahiran untuk menulis sebuah cerita atau karangan yang lengkap. Semuanya bermula dari asas. Okey, sekarang kita dah faham apa tu literasi membaca dan menulis dari segi teknikal. Tapi soalan yang lebih besar ialah, kenapa kita perlu kisah pasal semua ni? Apa bezanya dalam hidup kita seharian? Sebenarnya, kepentingan literasi ni sangat meluas. Kesannya bukan hanya pada pelajar, tapi juga pada guru-guru mereka dan akhir sekali pada seluruh masyarakat kita. Jom kita pecahkan satu persatu. Kalau untuk pelajar, faedahnya memang sangat besar. Literasi yang kukuh bukan untuk lulus subjek Bahasa Melayu je. Ia adalah kunci untuk faham buku teks sejarah, selesaikan soalan matematik dan tulis laporan sains. Yang lagi penting, ia membina keyakinan diri mereka untuk bersuara dan jadi pelajar yang lebih berdikari. Macam mana pula untuk guru? Bagi mereka, literasi ni umpama kanta pembesar.
Ia bantu mereka nampak dengan lebih jelas kat mana kekuatan dan kelemahan setiap pelajar. Bila dah tahu, barulah mereka boleh rancang pengajaran yang betul-betul kena pada sasaran dan beri bantuan tepat pada masanya. Akhir sekali, bila kita tengok gambaran yang lebih besar, kesannya pada masyarakat amat mendalam. Masyarakat yang celik literasi adalah masyarakat yang lebih berpengetahuan, lebih maju dan lebih adil. Ia adalah alat paling berkuasa yang kita ada untuk pastikan semua orang dapat peluang yang sama untuk berjaya. Jadi, macam mana kita nak pastikan literasi ni dapat dipupuk dengan cara yang betul? Ada beberapa prinsip teras yang kita kena sentiasa ingat. Okey, ada 5 prinsip utama di sini. Pertama, ia mestilah berperingkat. Mula dari yang senang, baru pergi ke yang susah. Kedua, ia mesti bermakna. Kena kaitkan dengan dunia sebenar pelajar, barulah mereka minat. Ketiga, kontekstual. Guna bahan yang dekat dengan budaya dan latar belakang mereka. Keempat, ia mesti berterusan. Latihan yang konsisten adalah kunci kejayaan. Dan akhir sekali yang paling penting, ia mesti inklusif. Pastikan tak ada seorang pun yang tercicir. Petikan ni merumuskan idea utama kita hari ini dengan sangat baik. Ingat ya, literasi bukan tentang kemahiran mekanikal semata-mata. Ia adalah tentang kebolehan kita untuk berfikir secara kritis dan memahami dunia di sekeliling kita dengan lebih mendalam. Jadi, kita akhiri sesi kali ini dengan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Kalau literasi adalah alat yang membina minda dan masyarakat, apa agaknya satu perkara kecil yang boleh anda buat hari ini untuk bantu membina budaya literasi di sekeliling anda? Mungkin di rumah, di tempat kerja atau dalam komuniti anda. Fikir-fikirkanlah.